Azam Baki ni ada banyak kes baki-baki dia. Itu yang saya rasa dipesongkan. MACC, SPRM ni, Azam Baki keluarkan satu notis nak tangkap satu orang, James Chai. Kerana James Chai ini sebenarnya pembantu Rafizi Ramli. Dan James Chai ini, Rafizi cakap dia bukan macam Jologo gemuk, ini kurus. Dia cakap James Chai ni orang yang kurus. Saya kenal James Chai, dia pernah datang kepada forum kita tentang gaji. Gaji progresif, dia ada datang, dia mewakili Rafizi. Saya kenal dia lah, dia memang low profile dan sebagainya. Dan dia sekarang satu isu target dia Rafizi, tetapi orang yang ditunjukkan adalah James Chai lah. So kita kena balik kepada isu Azam Baki ni. Azam Baki ni ada banyak kes baki-baki dia. Itu yang saya rasa dipesongkan. Satu adalah semalam mesyuarat kabinet. Mesyuarat kabinet semalam sepatutnya membagi keputusan. Apakah keputusan mereka tentang Azam Baki pasal dia main saham lebih 1 juta. Patut semalam keputusan, tetapi kita dimaklumkan oleh Perdana Menteri atau Fahmi lah, dia punya Menteri Komunikasi cakap pengumuman itu akan dibuat oleh akan dibuat oleh Setiausaha Negara dan sebagainya lah, AG Jawatankuasa yang ditubuhkan. Tetapi adalah juga lagi satu isu sudah spread bahawa mereka tidak akan tambah dia punya Azam Baki punya extension tu, dia takkan tambah lah. Siapa yang bongkarkan itu tahu tak ni? Siapa dia? New Straits Times Singapore. So orang tanya Anwar hari tu, Perdana Menteri. Anwar cakap, siapa tanya? Siapa cakap? New Straits Times. Mana punya? Singapore. Kalau Singapore, dia tak minta saya pun.